Syat pedestrian dalam surat terbuka royak perang antara negara dia dengan negara Israel sudah pun tamat. Perang 12 hari ini yang dimulakan oleh pihak lawan dimuktamadkan berhenti. Jadi lepas ni kerja pemulihan semula disegerakan, digesa, dan lepas tu pihak dia memang sudi ke meja rundingan. Selepas itu melalui hantaran telefon bersama dengan pemimpin Islam negara ASEAN, iaitu pengerusi negara ASEAN, dan dia menyatakan selagi pihak Israel tak melanggar perjanjian, maka pihak dia pun akan menurut selagi mereka tak langgarlah. Okey, selepas keseluruhannya yang dilaporkan angka korban daripada dua-dua negara ni, angka korban daripada Iran tinggi sikit, angka korban daripada negara Iran adalah lebih kurang 900 orang dan 3,000 cedera. Manakala negara Israel pula 30 korban dan 3,000 cedera. Ini menurut angka yang dilaporkanlah. Okey, jadi dia pun memuji jugalah rakyat dia yang berani mempertahankan